Muhammad Akmal Hakimi Ishak, 20 tahun, seorang penuntut kejuruteraan Marine di Uni KL, dilaporkan hilang pada 1 Februari 2023 ketika mendaki seorang diri di Pulau Mawar, Mersing, Johor. Ketika itu, Akmal sedang bercuti semester dan dia memang dikenali sebagai peminat aktiviti mendaki serta laut sejak berusia 16 tahun. Pada pagi kejadian, bapanya menyangka Akmal telah keluar mendaki seperti biasa ke Gunung Lambak dan akan pulang pada waktu tengah hari, namun sehingga malam, dia tidak kembali. Penduduk Mersing kemudian menemui motosikal miliknya di kawasan Pulau Mawar dalam keadaan tidak berkunci. Pelbagai usaha dilakukan, termasuk bantuan pengamal perubatan Islam, tetapi semuanya menemui jalan buntu. Ada pihak yang mengaitkan kehilangannya dengan alam mistik namun tiada bukti yang dapat mengesahkannya. Bapanya tetap yakin anak bongsunya masih berada di pulau itu. Keluarganya turut menawarkan ganjaran RM50,000 kepada sesiapa yang dapat memberikan maklumat tentang keberadaannya. Semoga Muhammad Akmal Hakimi berada dalam keadaan selamat di mana sahaja dia berada.